Okay gang, so aku ada jumpa kereta antara kereta favourite aku lah. BMW E36. Ni owner dia. Ada masuk dalam. Ni owner dia. Okay, jom kita interview owner dia. Owner dia confirm lah banyak tahu pasal kereta dia. Okay, check it out guys. Okay Dam, so boleh tak kau cerita sedikit sebanyak pasal kau punya E36 ni? Okay, so ni macam korang tahu ni E36 1986. Ni yang facelift punya. Dia original chassis dia 328i. Sepatutnya engine 2.8 tapi owner lama dah downgrade kepada engine 2.5 tapi dia pakai M50 lah. So dia pakai cast iron bagi tahan rasak lah. Body kit semua fully original M3. Side mirror M3, side skirt semua. Depan macam korang nampak ada emblem AC Schnitzer sebab kereta ni memang planning nak buat AC Schnitzer punya build lah. Ni sekarang pakai AC Type 3 RS punya rim. So brake pakai Sumitomo. Nampak Brembo kan, tapi jangan tertipu lah. Ni sebenarnya Sumitomo je brake. Ni slotted. Itu je lah. Duk kereta sampai habis. Sebab memang minat macam low world style. Memang menyusahkan lah, tapi nampak, kita tengok balik, nampak lawa lah. Kalau game pula apa spek dia, boleh cerita tak? Spek game dia, daya ada, saiz apa? Okay, so depan pakai E004 22545 depan. Belakang ni staggered lah 225 245 depan. Belakang 24540. Belakang RE004, sorry RE003. So depan 004, belakang 03. Tayar belakang memang dah wire habis lah, memang botak lah. Sebab ni kadang-kadang selalu street drift sikit lah. So memang macam belakang memang nak kata low world tu boleh lah. Dekat lah buat rasa-rasa. So boleh cerita bahagian belakang ni, wing apa pakai kan, spoiler apa? Belakang ni memang original battery ni ya. Dia yang pendek sikit. Kalau korang nampak selalu ini kena memang dia lagi tinggi tau, tapi ini pendek sikit. Satu benda lupa lagi. Kereta ni memang dah full exhaust system. Kereta depan catalytic kat buang, belakang ada H-Pipe, belakang ada blow muffler lah. Lepas tu kereta pun dah tune boleh AK13 ataupun AK13 lah. So kereta ni dah, dulu dia redline 6500, sekarang dah redline 6800. Memang kau 5-speed manual, lupa nak cakap tadi awal-awal. Ni 5-speed manual. Itulah, belakang ni jangan tanya lah. Itu ada orang mabuk langgar pula. Alamak. Nak cari bumper ni original bumper. Nak cari memang susah. Korang tahu lah kalau original macam mana. Memang susah, still mencari lagi. Dah cari lah, tapi insyaAllah bulan depan kot. Bulan depan minggu depan. Kurang macam tu lah. Itu sajalah, luaran memang tak ada not much lah. Memang saya memang suka build yang simple saja, tak nak terlebih sangat. Ni suka lawa untuk saya lah. Saya memang fokus untuk performance lah lebih daripada looks. Kalau diffuser tu macam mana tu? Boleh ceritakan sikit tak? Okay, diffuser memang dia sekali dengan bumper tau. Dia memang E36 M3 memang design diffuser dengan bumper dia memang macam ni. So memang tak ada tambah apa-apa lah. E36 dia pelik sikit sebab dia dapat tombit. Memang semua E36 lah, orang akan letak diffuser bawah ni tau. Tak apa. Tu pun saya pun ada fikir-fikirkan juga lah. Tahu lah OEM nampak dah cantik lah. Okay, boleh cerita pasal dalam kereta tak? Sudah belanja tak? Okay, so dalam bersepah sikit biasa lah kita bujang kan. Okay, dalam seat tukar Cikaru. Ini bukan original Cikaru lah, tapi ni SR6 Cikaru daripada seat match. Kita tukar lah. So dalam no wire-wire tapi ada shock shifter. Beli dari Shopee Motorsport je lah. Itu sajalah. Belakang interior memang merah original. So sebab tu aku ambil memang seat yang warna merah. So dia memang matching sikit kat belakang. Itu sajalah. Ada banyak plushie. Ni semua girlfriend punya, sendiri punya, macam-macam lah. Itu sajalah. Dalam tak ada not much lah. Tapi benda paling favourite saya suka kat belakang memang merah, ikut dengan warna kereta. Tepi ni pun merah, dia punya trim. Kau nampak trim dia ikut merah. Sebab tu saya ambil seat warna merah. Dia memang ngam lah. Oh, trim dia leather Oh, tengok guys, leather mat. Oh, ini bukan jahit balut ke bukan?
Oh memang original daripada kilang. Oh nice. So guys, ni aku nak tambah sikit. Kenapa aku suka kereta 90-an? Sebab apa? Dia punya design dashboard dia sangat simple. Tengok aircon. Lepas tu dia punya ni pun nampak macam racing spec tau. Umpama kira macam go-kart lah bawa kereta ni, betul tak? Kan? So aku minat lah dia punya design-design button-button lagi. So kita dah tak dapat dah design macam ni pada zaman sekarang ni. Okay bro? Tapi kalau korang kita tahu apa susah ni nak dapat ni OBD 8. Kalau OBD 11 ya 11 butang ni. Ini benda paling susah. So ini korang boleh nampak consumption, range berapa, temperature lah, speed semua. Ni benda paling susah nak dapat. Ni pun saya punya pun tengah rosak. So ni tengah proses nak refurbish balik lah dia punya butang semua ni. Tapi benda tu saja dekat eBay saya tengok 800 untuk modul ni. Memang sangat. Dia kalau duit ada pun barang tak ada. Tu yang sakit sikit lah nak main 86 ni. Walaupun duit banyak pun, tapi barang ni memang susah nak cari, especially original punya. Aku kagum bila kau cerita pasal apa OBD Bro, waktu tu 90-an bro. Diorang dah ada. Dari kilang. Memang dari kilang. Gila. Betul, memang boleh on the spot lah. Kalau korang nak tengok range korang, minyak semua, temperature on the spot, tekan butang. Yang paling style ni saya ada clock tau. Tapi ni nampak barai sikit. Tapi boleh nampak bang, ni ada clock lagi. Tarikh korang nak tengok. Nampak satu MSP ni dah rosak sikit lah. Tapi jam ni lah, ni jam dia function lah. Sekarang 11 sorry. Okay bro, aku satu lagi pada tertarik. Okay, Viper ni kan satu kan. Viper lori mana kau ambil ni? Tak. Okay, cerita dia kelakar. Masa kereta ni dah ambil, adalah benda-benda sikit yang barai sikit lah. And one of Viper. Okay, Viper dia memang asalnya ada. Tapi dia punya alam dia dah barai tau. So nak tak nak satu kita buang lah. Tapi so saya request ke Viper. Tapi nampak style sikit lah. Sebab tak kadang-kadang dia dikenam buat single Viper ramai. Memang common lah mod. Ini paling senang lah buat. DIY boleh? Boleh buat je. Banyak buat. Satu yang banyak. Tak lah guys, ada bunyi letup-letup. Malam ni malam Chinese New Year. Apa dah pukul 12. Padan lah. Okay guys, tak apa guys, kita go on juga video ni. Okay bro, boleh belanja enjin tak? Aku tengah tengok enjin M50 ni, apa kompa dia. Boleh. Jom. Tu dia M50 mat. So enjin ni belum modify Tune je lah. Tuning saja. Tuning saja. Masih semua stok. Masih stok lagi. Oh I see, lain semua stok lah. Stok. 5 sajalah. Import Malaysia punya tek kawan lagi kata. Okay, dari segi tadi kau mention tuner wise Tuner wise tadi dia orang cakap senang tak nak tune? Ada orang cakap BMW ni payah lah apa benda kan. Apa pula pendapat kau sebagai owner E36 ni? Yang lama paling senang kan. Serius, paling senang. Korang boleh tanya tuner-tuner yang tahu kereta lama ni, paling senang. So, tapi ada seorang yang tempat saya tuner lah, AK13. Memang saya recommend sangat tune dia. Memang dia memang specialist untuk biar lama, E36, E46, E39 dia boleh tune, memang naik tinggi lah. Sebab kereta ni on wheel, tak silap saya on wheel 1.7 lebih lah. Lepas tune, naik dalam 10-15 horsepower, depends dengan orang punya hardware. So dia kata, tuner pun kata 190 memang boleh cara lah, ikut kepada hardware. Lagi satu lupa tadi yang cakap, ni pakai adjustable drag and drift. Memang korang tak pernah dengar punya lah. Tapi ni Halo Sofat. Memang camber pun dah max habis lah sebab nak main fitment. Lagi satu, kau mesti tanya kan mana plate depan kan. Plate depan ni benda paling suka nak flex lah. Sebab saya pakai magnet. Sebab member saya ada business, nama dia Lafuan atau Lafuan Shop atau Mac Plate lah dia punya brand. Okay, so ni kalau ada kita show ke kan, tak nak cabut plate, saya cabut je lah. Bila nak pasang balik, pasangnya magnet je awak. Sangat senang. So bila kadang-kadang nak tunjuk tu, sampai je lah. Ni namanya free marketing. Betul, syarat Lafuan. Okay, bumper depan ni memang standard ke ataupun dah aftermarket? Original M3 lah. Maksud dia plug M3 lah? Betul, plug M3. Dia memang muat lah. Jadi memang boleh muat dekat base betul. Sekarang nak belanja bunyi boleh tak? Aku rasa line clear tak? Boleh. Aku
Aku takut polis ni. Okey, boleh belanja bunyi Mantap, mantap. Dia sikit-sikit je, kalau polis datang weh. Mantap bro, mantap.